ataupun ya ataupun waw jamaah ataupun yang muannas mukhatabah. Kalau sebelum dia ada nasib, maka dia nasab dengan fathah. Cumanya kalaulah fi'il tersebut ialah fi'il mu'tal, maka dia bukan fathah zahirah tapi dia fathah muqaddarah. Tu macam kita i'rabkan sebelum. Baik. Qala al-musannif في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Tadi dah mawadhi' bagi al-fathah. Fathah dia jadi alamat pada beberapa keadaan. Pada tiga, iaitu isim mufrad, jamak taksir dan juga fi'il mudhari'. Jikalau tidak bersambung diakhiri oleh sesuatu, iaitu sama ada alif at-tasniyah ataupun waw jamaah ataupun ya muannasah mukhatabah. Qala al-musannif qala wa amma al-alif fatakunu alamatan lin-nasb. Ini nak masuk alamat far'iyah. Qala waw tu nak jadi waw ataf bagi amma yang pertama pun tak ada masalah, ataupun nak jadikan waw tu waw istinah pun tidak ada masalah. Qala wa amma al-alif, dan adapun bermula alif. Ini nak masuk alamat far'iyah. Fatakunu alamatan lin-nasb fil asma'il khamsati. Maka menjadilah alif itu alamatan, ialah alamat lin-nasb. Jadi alamat tu ketika mana nasab bila fil asma'il khamsati, pada asma' al-khamsah. Apa asma' khamsah tadi? Abuka, akhuka, betul? Hamuki, wafuka, wadu, malin. Contoh dia tu asma' khamsah. Kalau dia nasab, maksudnya dia duduk dalam tempat nasab, maka dia nasab dengan al-alif. Kita buat contoh macam biasa, ra'aitu abaka, maka abaka di situ maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alifu. Wa al-alif niyabatan 'anil fathati li'annahu min al-asma'il khamsati. Nampak? Kalau kata af'al khamsah tu nasab, dia nasab dengan dia nasab dengan al-alif. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka. Nahwu, kalau jumpa nahwu dalam kitab, dia ialah khabar kepada mubtada yang mahzuf. Takdir dia wa dzalika nahwu. Dan demikian itu, demikian mana? Demikian asma' khamsah itu alamat nasab dia ialah al-alif. Ialah seumpama. Nahwu tu maksudnya mithlu. Kita beritahu sebelum ni pada muzakarah yang paling awal sekali. Nahwu tu ada banyak makna. Ada banyak makna. Antara makna bagi an-nahwu ialah al-mislu. Nah di sini contoh an-nahwu dengan makna al-mislu. Ialah seperti ra'aitu abaka, telah melihatlah olehku abaka akan ayah engkau, wa akhaka dan juga abang engkau, wa ma ashbaha dzalika, dan barang yang seumpama demikian. Maksud wa ma ashbaha dzalika maksud dia asma' khamsah yang berbaki. Asma' khamsah yang berbaki iaitu hamaki, wafaki, wa dzamalin. Dan kiaskanlah bagi akhir-akhir dia. Jadi ra'aitu abaka, ra'aitu fi'lu madin mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bita al-fa'ili. Itu kalau i'rab mudah. Kalau nak payah lagi yang tu cari lagi lah. Abatu dhamirun barizun muttasilun. Tu dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Abaka maf'ulun bihi mansub. Tapi adakah alamat nasab dia fathah? Tak. Alamat nasab dia apa? Al-alif. Sebab apa? Asma' khamsah. Abaka maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati li'annahu min al-asma'il khamsati. Itulah i'rab bagi al-asma' al-khamsah ketika mana dia nasab dengan alif. Qala al-musannif wa amma al-kasratu, dan adapun kasrah. Ini nak masuk alamat far'iyah yang kedua bagi nasab. Wa amma al-kasratu, dan adapun bermula kasrah, fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Kasrah itu jadilah alamat bagi nasab ketika mana ataupun pada jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Iaitulah ma dalla ala akthara minas nataini. Boleh? Jamak muannas salim bagi sebelum tak ni kan. Baru jumpa jamak muannas salim kan. Kau jumpa dah sebelum ni? Jumpa dah kan? Jumpa sebelum ni? Jumpa dah kan?
pada isim mufrad pada dhammah awal sekali. Okey, jamak muannas salim apa dia, kita ulang balik. Ma dalla ala isnatain ay ala akthara min isnatain. Sama macam hak depan ni, cuma ubah isnain tu ithnatain tambah ta sebab dia muannas. Lepas tu bi ziyadati al alifi wat ta'i. Al alifi wat ta, dengan tambahkan alif dan juga ta. Hak itulah jamak muannas salim. Jadi syarat nak jadi jamak muannas salim, dia kena tambahkan alif dan juga ta. Bahasa lain, alif dan juga ta itu ialah alif dan juga ta yang mazidatan. Alif dan ta yang tambahan, bukan alif dan juga bukan ta yang asal. Kalaulah alif itu alif asliyah ataupun ta tu ta asliyah, maka dia tak jadi jamak muannas salim. Maka kita tak i'rabkan dia seperti i'rab jamak muannas salim. Contoh dia apa? Contoh dia kataan mautun. Maut, mati. Apa jamak bagi maut? Amwat. Amwat. Adakah amwat itu jamak muannas salim? Tak. Sebab apa? Sebab ta yang ada pada amwat ialah ta yang ada pada mautun. Jadi ta yang ada pada amwat tu ialah ta asliyah. Dia bukan ta zaidah. Nak jadi jamak muannas salim, alif dan juga ta tu kena alif dan juga ta yang zaidatan. Kena dua-dua itu ialah alif dan juga ta yang tambahan, bukan asal. Jadi kalau kata amwat, alif dan juga ta pada amwat, alif tu tambahan. Tapi ta tu bukan ta tambahan, tapi dia ta asliyah. Macam mana kita tahu? Sebab kita kembalikan kepada mufrad dia, iaitu maut. Dekat maut ada tak ta? Ada. Maka kita tahu ta yang ada pada amwat tu ialah ta asliyah. Maka dia bukan jamak muannas salim. Kalau kata dia rafa' macam biasa dengan dhammah. Kalau kata dia nasab dengan fathah. Kalau kata dia jar dengan kasrah. I'rab seperti mana jamak taksir macam biasa. Contoh lagi kita buat qudatun. Qudah. Qaf ba alif ta. Qaf ba alif ta. Qudatun. Ada tak alif ta di hujung dia? Ada. Cuma ta itu ta marbutah tu lah. Tapi ada tak alif ta di hujung dia? Ada. Qudah jamak bagi qadin. Jamak bagi qadi. Alif dan ta yang ada pada qudah, memang alif ta tu alif ta yang mazidatan. Cumanya alif tu alif ganti bagi huruf asal. Alif yang ganti bagi huruf asal. Jadi asal dia qudayatun. Tu qudatun tu asal dia qudayatun. Qaf ba ya ta marbutah. Qudayatun. Lepas tu berlakulah i'lal, jadilah qudatun. Jadi qudatun bukan jamak muannas salim, walaupun ada alif dan juga ta. Sebab apa? Sebab alif tersebut, ta tu memang ta ta zaidah, cuma alif tu ialah ganti munqalibatun daripada asal dia, iaitu ya. Sedangkan kita naklah jamak muannas salim, alif dan ta tu memang betul-betul alif dan juga ta yang mazidatan. Memang betul-betul alif dan juga ta yang tambahan. Bukanlah dia tu asli ataupun dia ganti daripada huruf yang asli. Sedangkan alif yang ada pada qudatun, alif tu ialah alif yang ganti daripada asal. Maka dia bukan daripada jamak muannas salim. Habis. Tu faedah pada jamak muannas salim. Antum boleh jumpa dalam kitab, ni tinggi sikit lah kalau antum nak baca, kalau antum boleh baca dan memang antum layak baca, antum buka syarah Qatrun Nada. Antum akan jumpa kataan qudatun dia habaq pasal qudatun tak boleh jadi jamak muannas salim. Dia habaq sebab dia alif itu ialah alif ganti daripada ya, iaitu qudayatun. Habis. Jadi jamak muannas salim kalau kata dia nasab dengan kasrah. Al-muslimati, maka al-muslimati jamak muannas salim. Sebab al-muslimati asal dia apa? Al-muslimu. Kita tambahkan pada hujung dia alif dan juga ta, maka dia tu jamak muannas salim. Alif dan ta yang ada pada al-muslimat, alif ta yang mazidatan ataupun zaidatan. Alif ta yang bukan asli. Sebab apa? Sebab mufrad muslimatun apa dia? Muslimun. Ada alif ta pada muslimun?
Tak ada. Jadi kita tahu alif dan juga ta itu ialah alif ta yang mazidatan, yang mana tambahan. Maka dia tu jamak muannas salim. Kalaulah kata dia nasak dengan kasrah. Jadi al-muslimati kita buat dia nasak. Ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Tak baca al-muslimata. Sebab apa? Sebab al-muslimati itu ialah jamak muannas salim. Kalau dia mansub dengan kasrah. Al-muslimati maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Qala wa amma al-ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Kata musannif, dan adapun bermula ya itu, maka fatakunu, maka menjadilah oleh ya itu. Jadi isim takunu ialah dhamir mustatir yang ada dalam takunu. Fatakunu hiya. Hiya tu kembali kepada ya. Alamatan khabar takunu mansub. Maka menjadilah ya itu alamatan, ialah alamat lin nasbi bagi nasab. Bila tu yang ya itu jadi alamat bagi nasab fit tathniyati wal jam'i. Pada tasniyah, itu pada musanna kita abanglah tadi. At-tasniyah kita nak dengan makna maf'ul, iaitu al-musanna. Jadi di situ sebenarnya berlaku majaz mursal, alaqah istiqaqiyah. Alaqah istiqaqiyah. Sebab apa? Sebab dia apa? Disebutkan dengan makna masdar tapi yuradu bihi al-maf'ul. Min itlaqil masdar wa yuradu bihi al-maf'ul. Dia sebut tasniyah. Tasniyah itu masdar bagi thanna yuthanni, tapi nak dengan makna al-musanna. Ya itu jadi nasab ketika mana? Pada isim musanna dan juga pada jamak. Maksudnya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Sebab apa musanna tak sebut wal jam'il muzakkar salim? Sebab al-jam'i kalau disebutkan sekali dengan at-tasniyah, maka maksud dia jamak muzakkar salim. Kata al-jam'i kalaulah sebelum dia ada musanna, maka jamak tu maksud dia jamak muzakkar salim. Sebab tu musannif tak perlu dah sebut wal jam'i, maksud dia wal jam'il muzakkar salim. Sebab apa? Sebab sebelum dia sebut tasniyah, maka kita tahu al-jam'i ialah jamak muzakkar salim. Baik. Musanna, isim musanna dan juga jamak muannas salim. Kalau kata dia nasab, maka dia nasab dengan apa? Dengan ya. Dengan ya. Yang mana ya ini adakah dia alamat asal bagi nasab? Tak. Maka dia alamat far'iyah. Bila alamat far'iyah kena tambah niyabatan tadi kalau i'rab. Kena tambah niyabatan. Contoh kita buat. Contoh daripada contoh ada kita buat untuk musanna dulu. Macam biasa ra'aitu. Ra'aitu at-talibaini. Ra'aitu at-talibaini. Asal dia at-taliban. Kalau tak ada apa-apa, kalau kata dia tu at-taliban duduk tempat rafa' baca at-taliban. Tapi di sini at-taliban telah masuk amil, iaitu ra'aitu, maka baca at-talibaini sebab telah menjadi mansub. Jadi at-talibain, i'rab daripada at-talibain maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Kalaulah itu tasniyah. Kalau jamak muzakkar salim pula macam mana? Ra'aitu al-muslimina. Kita buat mudah. Al-muslimani dengan al-muslimuna. Asal dah. Al-muslimani, al-muslimuna. Kita buat nasab. Ra'aitu al-muslimaini untuk tasniyah. Kalau jamak, ra'aitu al-muslimina. Itu kalau jamak. Ra'aitu al-muslimain, ra'aitu al-muslimina. Jadi beza musanna dengan jamak ialah pada keadaan sebelum ya dan selepas ya pada perkataan tersebut. Jadi kalau musanna sebelum ya tu baris apa? Baris fathah. Muslima, muslimaini. Selepas ya baris apa? Baris kasrah. Muslimaini. Sebelum ya baris fathah, selepas ya baris kasrah. Itu musanna. Kalau kata jamak muzakkar salim, sebelum ya baris apa? Baris kasrah. Muslimi. Lepas ya baris apa? Baris fathah. Muslimina. Itu beza musanna dan jamak. Kedua-dua ni kalau kata nasab dengan baris apa? Nasab dengan alamat apa? Alamat ya. Ra'aitul muslimaini, muslimaini maf'ulun bihi mansub
wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim li'annahu muthanna. Ra'aitul muslimina maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Habis. Itulah ya itu ialah ganti bagi fathah ketika mana? Ketika mana dia itu musanna dan ketika mana dia itu jamak mudzakkar salim. Habis. Qala al-musannif qala wa amma hadfun nuni, dan adapun bermula hazaf nun. Ni alamat yang berapa ni? Alamat yang kelima. Kelima. Alamat yang kelima bagi nasab ialah hazfun nun. Qala wa amma hadfun nun, dan adapun bermula hazaf nun itu fayakunu alamatan, maka menjadilah hazaf nun alamatan ialah alamat lin nasbi pada nasab fil af'alil khamsati, pada af'al al khamsah, pada af'al al khamsah, iaitu yang kita sebutkan tadi, iaitu kalau kata fi'il mudhari' yang bersama dengan alif al-itsnain ataupun waw jamaah ataupun ya muannasah mukhatabah allati raf'uha, yang mana adalah raf'uha, adalah rafu'-nya rafu' af'al khamsah itu bi thabatin nuni, dengan kekalnya oleh nun, dengan kekalnya oleh nun. Nah abang kata af'al khamsah kalau dia nasab tadi, af'al khamsah kalau rafu' dengan apa tadi? Subutun nun. Kalau nasab dengan apa? Dengan hazfun nun, dengan hazaf nun. Macam mana af'al khamsah itu boleh nasab? Kena ada apa? Kena ada amil, kena ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi masuk. Amil itu kita panggil apa? Nasib. Nasib. Jadi sebelum af'al khamsah kenalah ada apa-apa adat nasab. Contoh yang kita buat. Ini panjang contoh. Contoh ada. Nak tulis ke? Madam tak ada. Yasurruni, tulis. Yasurruni yasin ra nun ya. Yasurruni betul tumbuh an hamzah nun an tahfadhu tahfadhu tahfadha waw. Lepas tu ada alif. Alif tu kita panggil alif fariqah. Tahfadhu awqatakum. Yasurruni an tahfadhu awqatakum. Sebab apa kita baca awqatikum? Sebab apa? Sebab apa Ustaz Ifal Latif? Sebab apa? Maf'ul bih kalau masuk dengan apa? Fathah tu kan? Alamat asal dia fathah kan? Tapi awqatakum, awqat, hamzah, waw, qaf, alif, ta. Ta tu huruf asal. Tengok tadi ya. Dia bukan awqat, bukan jamak muannas salim, sebab ta tu ialah huruf asal. Waqtun ada tak ta? Ada. Jadi ta tu bukan huruf, ta tu ialah huruf asal yang ada pada awqat. Jadi awqat bukan jamak muannas salim. Sebab tu kita baca awqatakum, tak baca awqatikum. Habis. Yasurruni an tahfadhu awqatakum. Dekat mana mahal syahid dia? Dekat manakah yang kita nak tengok untuk bab ni? Yang mana hazaf nun itu jadi ganti daripada fathah. Tahfadhu. Tahfadhu asal dia tahfadhuna. Itu fi'il mudhari' yang bersama dengan apa? Wawul jamaah. Kita tahu dah fi'il mudhari' yang bersama dengan wawul jamaah nama dia af'al khamsah. Kalau kata dia rafa' dengan thubutun nun. Kalau kata dia nasab dengan apa? Hazaf nun. Sebab itulah kita buangkan nun dia.
Jadi i'rab tahfadhu. Tahfadhu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Dia mansub dengan sebab an. Yang kita tahu tahfadhu itu ialah af'al khamsah. Kalau dia nasab dengan hazaf nun. Wa alamatu nasbihi hazfun nuni niyabatan 'anil fathati li'annahu minal af'ali al-khamsati. Minal af'ali al-khamsati. Jadi jumpalah fi'il mudhari' yang mana bersama dengan aliful isnain ataupun waw jamaah ataupun ya muannasah mukhatabah. Kalau sebelum dia ada nasib, maka af'al khamsah itu mansub. Kalau dia mansub dengan hazaf nun. Yang mana hazaf nun itu ganti daripada fathah. Yang mana fathah itu ialah alamat asliyah. Habis. Qala al-musannifu. Qala walil khafdi salasu alamatin. Masuk kepada khafat. Dan hanya sanya bagi khafat itu. Ataupun bagi jar. Kalau kata al-kufiyun sebut al-khaf. Kalau kata al-basriyun sebut al-jar. Qala walil khafdi. Dan hanya sanya bagi khafat ataupun bagi jar itu salasu alamatin, bermula 3 alamat. Salasu mubtada' muakhar. Wa huwa mudhaf, alamatin mudhafun ilaih. Al-kasratu badal bagi salasu. Macam tadi. Sebutkan angka, kemudian kita sebutkan apa yang dibilang tu. Lepas tu, maka dia itu badal. Dan bagi khafat tu ada 3 alamat. Ada 3 alamat bagi jar. Yang pertama alamat asliyah, iaitu al-kasrah. Yang kedua dan ketiga ialah alamat far'iyah, iaitu al-ya'u wal fathatu, iaitu ya dan juga fathah. Qal musannif terangkan satu persatu. Maka musannif bawa mai datang fa ammal kasratu fa tu fa fasihah, ay fa idza aradta ma'rifata dhalika fa aqulu laka. Fa ammal kasratu, maka adapun bermula kasrah itu. Musannif mulakan dengan kasrah dulu sebab musannif sebelum ni musannif apa? Sebut dulu kasrah. Cara ni sebut hak ni, terangkan hak tu dulu. Kita panggil apa cara tu? Sebelum kita abang dah. Cara kita panggil cara apa? Al-lafu wan nashru al-murattabu. Ingat pada tu al-lafu wan nashru al-murattabu. Sebutkan secara tersusun. Sebut hak ni, terang hak tu dulu. Secara tersusun, maka nama dia al-lafu wan nashru al-murattabu. Lawan daripada lawannya al-lafu wan nashru al-mushawwashu. Qala fa ammal kasratu, maka adapun bermula kasrah itu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Maka kasrah yang mana alamat asliyah bagi jar jadi alamat bagi jar itu pada 3 keadaan. Apa dia? Fil ismil mufradil munsharif. Pada isim mufrad yang munsharif. Tu ke al-munsharif ay al-munawwani. Al-munawwan. Alif, lam, mim, nun, waw, nun. Al-munawwani. Iaitu isim mufrad yang menerima tanwin. Sebab selagi musannif nak sebutkan ada isim mufrad tapi dia tidak menerima tanwin, maka dia jar bukan dengan kasrah. Tapi hak ni isim mufrad itu ialah isim mufrad yang menerima tanwin. Dia bukan minal ismil ladzi la yansarif. Sebab tu sebut al-munsharif. Maksudnya isim mufrad tu menerima tanwin. Wa jam'i taksiril munsarifi, dan juga pada jamak taksir al-munsarif. Itu jamak taksir al-munawwani, jamak taksir yang menerima tanwin. Sebab di sana ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Contoh dia masajid. Masajid jamak taksir tak? Jamak taksir. Sebab apa? Sebab binaan asal bagi masjid telah pecah. Asal dia masjidun. Kita buat dia jadi jamak. Jadi apa masajid? Maka dia jamak taksir. Tapi masajid, adakah masajid ialah jamak taksir munsharif? Tak. Masajid jamak taksir ghairi munsharif. Sekarang kita masuk apa itu jamak taksir ghairi munsharif. Di sini dia nak hanya apa? Hanya jamak taksir yang munsharif sahaja, iaitu jamak taksir yang boleh menerima tanwin. Contohnya macam tullabun. Itu munsharif. Dan juga boleh menerima alif lam. Macam dan juga boleh jar dengan kasrah. Itu maksud munsharif. Macam tullabin. Macam apa lagi? Macam tullabun, tullaban, tullabin. Hak tu
isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan juga wa jam'il muannats salim, dan juga jamak muannas salim. Ketiga-tiga ini kalau kata dia jar, dia jar dengan kasrah. Kita buat nombor 1. Isim mufrad. Isim mufrad. Bila ke isim mufrad tu dia jadi jar, kan kita habaq jar, rafa', nasab, jar, jazam. Kesemua ni apa? Aqsam apa kita panggil asal i'rab. Apa itu i'rab? Taghyir. Nak berlaku taghyir kena ada apa? Amil. Okey, di sini apakah i'rab yang berlaku pada dia? Jar. Macam mana nak berlaku jar? Kena ada apa? Amil. Apa itu amil? Huruf jar. Contoh dia, di antara amil bagi jar huruf jar. Antara amil bagi jar lagi ialah idhafah. Ialah idhafah ataupun mudhaf. Jadi, kalaulah sebelum isim mufrad itu ada huruf jar, maka dia jar dengan kasrah. Kita buat contoh. Marartu bi talibin. Marartu bi talibin. Telah berjalanlah oleh aku dengan seorang pelajar. Talib isim mufrad dah, isim mufrad. Munsharif dah, munsharif. Sebab apa? Sebab kita boleh baca talibin, boleh baca dengan tanwin. Maka talibin ialah majrurun bi ba. Sebab ada ba sebelumnya. Bi talibin kan majrurun bi ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Sebab apa? Li'annahu ismul mufrad. Itu isim mufrad munsharif. Dan juga jamak taksir munsharif. Kita buat tadi marartu bi tullabin. Maka tullab ialah jamak taksir munsharif. Sebab tullab boleh baca tullabin, boleh baca dengan tanwin. Maka tullabin majrurun bi ba. Ada ba sebelum dia. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih li'annahu jam'u taksir al-munsharif. Wa jam'il muannas salim, dan jamak muannas salim. Kita bahas tadi jamak muannas salim. Apa dia jamak muannas salim? Iaitu ma dalla ala thnataini bi ziyadati al-alifi wat ta'i. Contoh dia al-muslimat. Dah kita buat ni. Kita buat al-muslimat. Okey. Nazartu ila al-muslimat. Tak kena. Sallamtu ala al-muallimat. Sallamtu ala al-muallimat. Telah memberi salam oleh aku ke atas guru-guru perempuan itu. Maka al-muallimat tu jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak muannas salim sebab ada alif dan juga ta yang mazidatan. Okey. Tengok amil sebelum dia. Ada apa sebelum muslimat muallimat? Ada ala. Ala tu huruf apa? Huruf jar. Jadi huruf jar tu akan menjarkan, akan menyebabkan isim selepas dia jadi majrur. Maka al-muslimat majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Alamat asliyah sebab dia jamak muannas salim. Habis. Jadi jamak muannas isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim kalau kata dia jar dengan alamat asliyah iaitu al-kasrah. Qala al-musannif wa amma al-ya'u, nak masuk kepada alamat far'iyah bagi jar. Qala wa amma al-ya'u, maka adapun bermula ya itu fatakunu alamatan lil khafdi, maka menjadilah ya itu alamatan ialah alamat lil khafdi bagi khafa fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat, pada tiga keadaan. Yang pertama fil asma'il khamsati, pada asma' khamsah tadi yang abuka akhuka tadi yang dengan cukup syarat-syarat dia tadi tu. Kalaulah dia jar, maksudnya sebelum dia ada huruf jar contoh dia, maka dia jar dengan apa? Jar dengan ya marartu bi abika. Bi abika majrurun bi ba wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu min al-asma'il khamsati. Marartu bi akhika majrurun bi ba wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu min al-asma'il al-khamsati. Jadi asma' khamsah kalau dia jar dengan alamat far'iyah. Apa dia alamat tersebut? Al-ya. Wa fit tasniyati, dan juga at-tasniyah iaitu isim musanna. Kalau kata dia jar dengan ya juga. Contoh dia sallamtu 'alal muslimaini.
muslimaini. Sallamtu 'alal muslimaini. Mana mahal syahid dia? Al-muslimain. Al-muslimain, apa i'rab al-muslimain? Majrurun bi 'ala wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil, apa bagi asal bagi jar? Kasrah. Niyabatan 'anil kasrati li'annahu muthanna. Kita buat jamak pula, jamak mudzakkar salim. Sallamtu 'alal muslimina. Apa i'rab muslimina? Majrurun bi 'ala wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu jam'ul mudzakkari salimu. Kesemua ada itu ialah dijarkan dengan ya. Yang mana ya itu ialah ganti bagi kasrah. Dengan syarat sebelum dia kena ada amil yang menyebabkan dia itu jadi jar. Habis. Qala wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a fil asma'il khamsati, yang pertama, wa fit tasniyati pada musanna dan juga pada jamak. Habis ini senang ni, kita dah masuk dah. Kita dah tahu dah apakah itu asma' khamsah, apakah itu musanna, apakah itu jamak. Cumanya beza ketika i'rab dengan sebab bezanya amil yang masuk. Qala, ni yang terakhir. Wa ammal fathatu. Wa ammal fathatu. Ni kita kena terang detail sikit sebab berkaitan dengan al-ismul ladzi la yansarif, yang mana kita kena terang apakah itu ismul ladzi la yansarif. Qala wa ammal fathatu, dan adapun bermula fathah itu, fatakunu alamatan, maka fathah itu fatakunu alamatan, maka menjadilah fathah itu alamatan, ialah alamat. Alamatan i'rab dia khabar takunu mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih. Maka fathah itu ialah alamat bagi khafat fil ismi alladhi la yansarif, pada isim, mesti isim alladhi la yansarif. Apa maksud yansarif? Alladhi la yaqbalu at-tanwina. Maksud as-sarf itu ialah at-tanwin. Jadi isim alladhi la yansarif, kalau kata dia jar dengan fathah. Jadi kita akan jumpa perkataan, kita akan jumpa macam ni. Contoh Ahmada. Marartu bi Ahmada. Ahmada sebelum dia ada huruf apa? Huruf jar. Kita dah tahu kalau kita jar alamat asal dia kasrah. Tapi kita tengok baca Ahmada. Mau baca apa? Sebab dia isim la yansarif. Sebab Ahmada itu ialah isim yang tidak boleh menerima tanwin. Tak baca Ahmadun, tak baca Ahmadan. Sebab perkataan Ahmada itu ialah isim alladzi la yansarif. Isim alladzi la yansarif, kalau kata dia jar dengan fathah. Sebab tu baca Ahmada. Jadi Ahmada majrurun biba. Bi ada apa sebelumnya kan? Wa alamatu jarrihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih niyabatan 'anil kasrati li'annahu al-ismu alladzi la yansarif. Jadi ada jar yang jar dengan fathah. Bila tu kalau kata isim tu isim alladzi la yansarif. Persoalan dia, apakah itu al-ismu alladzi la yansarif? Jadi kita kena tahu apakah itu isim alladzi la yansarif. Yang pertama sekali kita kena tahu ismul ladzi la yansarif, dia itu ashbahal fi'la, menyerupai fi'il. Disebutkan ismul ladzi la yansarif ashbaha al-fi'la, dia itu menyerupai fi'il. Persoalan dia, dekat fi'il ada tak majrur? Pernah jumpa tak? Fi'lun mudhari'un majrurun. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Sebab apa? Sebab wala khafdha fiha, kat bawah sekali. Falil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Fi'il ada tak khafat? Ada tak jar? Tak ada. Isim ladzi la yansarif, dia itu ialah sama dengan fi'il. Sebab apa? Fi'il boleh tak menerima kasrah? Fi'il. Kasrah maksud dia jar lah. Boleh tak fi'il tersebut jar? Tak ada. Sebagaimana fi'il tidak boleh menerima kasrah, seperti itu juga lah isim ladzi la yansarif tidak menerima kasrah. Sebab tu kalau dia jar dengan apa? Dengan fathah. Sebab ismul ladzi la yansarif tidak menerima kasrah. Seperti mana fi'il? Fi'il ada tak kasrah? Tak ada. Sebab tu kita kata isim ladzi la yansarif ialah ashbahal fi'la. Dia menyerupai fi'il. Pada mana? Pada tidak menerima kasrah.
dan juga pada tidak menerima tanwin. Ada tak fi'il yang bertanwin? Tak ada. Sebab tanwin itu ialah min khususiyatil ismi. Tanwin itu ialah khususiyah, ialah ketentuan yang khusus bagi isim sahaja. Fi'il tidak ada tanwin. Maka sebagaimana fi'il tidak menerima kasrah dan tidak menerima tanwin, maka seperti itu jugalah ismul ladzi la yansarif, tidak menerima kasrah dan tidak menerima tanwin. Disebutkan sebab apa fi'il jadi macam tu? Sebab fi'il ada padanya dua illah. Ada padanya dua illah. Sebagaimana ada dua illah pada fi'il, seperti itu juga ada dua illah pada ismul ladzi la yansarif. Ada dua illah pada ismul ladzi la yansarif yang menyebabkan dia itu tidak boleh menerima tanwin, dan kalau dia jar dengan fathah. Dia jar dengan fathah. Jadi ismul ladzi la yansarif asal dia ada dua illah. Dua illah. Ada berapa illah? Dua illah. Satu illah raji'atun ilal ma'na. Illah yang pertama kembali kepada makna. Kembali kepada makna. Satu illah lagi raji'atun ilal lafzi. Kembali kepada lafaz. Ada dua illah. Satu illah kembali kepada makna, raji'atun ilal makna. Satu illah lagi kembali kepada mana? Kepada lafaz. Kalau isim tersebut ada dua illah, yang mana illah tersebut salah satunya kembali kepada lafaz, makna, satu lagi kembali kepada lafaz, maka dia itu ismun ladzi la yansarif. Dan faedah sikit tambahan, masuk sikit lagi, illah tersebut ialah illah al-far'iyyah. Illah far'iyyah disebut dalam kitab illatani far'iyyatan. Dua illah yang far'iyyah. Dua illah yang bukan illah yang asliyah, tapi illah far'iyyah. Illah furu'. Illah far'iyyah. Kalaulah pada isim tersebut ada dua illah, yang satunya kembali kepada makna, satu lagi kembali kepada lafaz, dan dua illah ni illah yang far'iyyatan, dia ini ismul ladzi la yansarif. Ada soalan lagi? Ada. Soalan dia, apakah illah tersebut? Apakah illah tersebut? Jadi illah ada dua illah tadi kan. Yang pertama raji'atun ilal makna. Raji'atun ilal makna hanya ada dua sahaja. Illah yang kembali kepada makna hanya ada dua sahaja. Iaitu illah apa? Illah al-alamiyah dan al-wasfiyah. Al-alamiyah dan al-wasfiyah. Itu illah yang kembali kepada makna, iaitu al-alam. Apa itu al-alamiyah? Al-alamiyah ialah kata nama khas. Kata nama khas maksudnya kita letak dia itu memang untuk orang ataupun untuk tempat, untuk bangunan dan sebagainya. Maksudnya nama khas. Jadi al-alamiyah ialah illah makna, daripada sudut makna. Dan juga al-wasfiyah, iaitu sifat wasfiyah. Lawam ya'lamiyah itu wasfiyah. Jadi dua illah tu illah yang daripada sudut makna. Illah daripada sudut lafaz ada 7. Ada 7. Itu illah daripada sudut lafaz. Daripada sudut lafaz ada 7. Daripada sudut lafaz ada 7. Apa dia yang pertama? Ada 7. Ada 7. Yang pertama, kalau ni kita tulis baik. Oish. Tak mention. Buat letih padam. Ambil belakang dah.
Cabut jenuh pula. Belah ni tak buka. Salah ni. Tak kuat tadi. Rapat dah ni. Tak rapat pun ni. Macam mana? Kuat dek. Okay, tak apa. Satu. Okay. Cuma kamu lah. Tengok, hak ni lah dalam bait ni menghimpunkan kesembilan illah bagi sesuatu isim itu menjadi ismul ladzi la yansarif. Yang pertama, ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Yang pertama ialah ijma'. Ijma' ialah isyarat bagi sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Kita makna awal tadi, asas dia nak jadi ismul ladzi la yansarif kena ada berapa illah? Kena ada dua illah. Yang pertama kembali kepada makna, yang kedua kembali kepada lafaz. Yang mana kedua-dua ini alamat illah far'iyah ke illah asliyah? Far'iyah. Okey. Asal dia kena ada dua illah.
Tapi di sana dua illah tu umuman, tapi ada satu illah yang taqumu maqamal illatain. Apa dia? Hak ni illatun taqumu maqamal illatain. Itu sirah muntahal jumu'. Dia hanya ada satu illah tetapi dia menempati tempat dua illah. Dia tempat dua illah. Dia hanya ada illah al-jam'u, iaitu pada sudut lafaz. Tapi illah tersebut menempati tempat dua illah. Kalau tu nak tengok lagi detail, antum boleh baca lagi kitab-kitab yang syarah kepada Jurumiyah dan sebagainya. Atau akan jumpa sebenarnya sirah muntahal jumu' walaupun dia hanya ada satu illah, tapi sebenarnya satu illah tu murakkabatun min illatain juga. Tuan-tuan boleh cari lagi. Jadi sirah muntahal jumu' itulah kita buat atas wazan mafa'ilu ataupun masajidu ataupun mafa'il. Ini antara sirah yang mudah. Sebenarnya dalam sirah muntahal jumu', kalau antum muka dalam kitab nama dia Jami'ud Durus Al-Arabiyyah bagi Imam Al-Ghalayini, atau akan jumpa 20 sirah muntahal jumu'. Bukan hanya mafa'il, bukan hanya mafa'ilu, bukan hanya mafa'il, ada banyak lagi. Afa'il dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sirah muntahal jumu' ialah jamak taksir. Ialah jamak taksir yang mana ada alif taksir. Selepas alif itu ada dua huruf harfan. Ada dua huruf. Ataupun ada tiga huruf. Ni tiga huruf ain ya lam, tiga huruf kan. Dan huruf tengah dia sukun. Itulah dhabit bagi sirah muntahal jumu'. Dia jamak taksir yang mana selepas alif taksir, selepas alif taksir ada harfan, ada dua huruf. Ataupun ada tiga huruf yang mana huruf tengah dia ialah sukun. Sukun. Itulah sirah muntahal jumu'. Okey. Yang kedua, wazin, iaitu wazan fi'il. Apa itu wazan fi'il? Iaitu wazan fi'il yang tertentu. Yang kita mengaji dalam fi'il tu. Fi'il sulasi, mazid dan sebagainya. Fa'ala, fa'alu dan sebagainya. Ataupun fa'ala, yufa'ilu dan sebagainya. Itu tu wazan fi'il. Seperti contoh, kita buat nama orang tu, nama dia qattala, contoh dia qattala. Nama qattala, contoh dia. Maka qattala atas wazan fi'il, iaitu atas wazan apa? Fa'ala. Maka kalaulah ada wazan fi'il dan dia itu ada illah alamiyah, ada dua kan? Kita sebutkan ada dua illah, maka dia itu ialah ismun ladzi la yansarif. Okey, yang ketiga, adilan, iaitu al-adlu. Apa itu al-adlu? Iaitu tahawul, perubahan, berubahnya sesuatu kalimah kepada kalimah yang lain ma'a baqa'il makna. Itulah al-adlu. Tahawulu kalimatin ila kalimatin dengan syarat ma'a baqa'il makna. Kena makna dia tu kena masih sama. Tahawulu kalimatin ila kalimatin ma'a baqa'il makna. Jadi, adakah contoh kita buat fa'ala berubah jadi fa'ilun. Adakah perubahan daripada fa'ala kepada fa'ilun ialah kita sebutkan sebagai al-adlu? Sebut sebagai al-adlu. Dah, sebab apa? Sebab memang ada tahawul, ada perubahan ada daripada fa'ala, asal dia tak ada alif kan, kepada fa'ilun, memang ada. Tapi adakah tahawul itu makna dia masih sama? Tak. Sebab fa'ala maksud dia perbuatan, al-hadatsu. Hak tu maksud bagi fa'ala. Berubah kepada fa'ilun. Adakah fa'ilun maksud dia fa'ala juga? Tak. Tapi fa'ilun maksud dia apa? Maksud dia asy-syakhsu ataupun al-zat alladhi muttasifu bidzalikal hadas. Ada dua makna di situ. Ada makna zat dan ada makna hadas. Jadi adakah baqaul makna di sini?
Tak. Jadi dia al-adlu tak? Tak. Faham? Dia bukan al-adlu. Jadi apakah contoh bagi al-adlu? Contoh dia seperti perkataan masna. Ini untuk adat, masna. Dan juga maslath. Dan juga marba. Ataupun masna, maslah dan juga marba. Ataupun kalau untuk al-alam seperti Umar atau wazan fu'alu. Ataupun zufar, zufaru. Ataupun mudar, mudaru. Hak ni lah baru berlaku al-adlu. Sebab masna, maslas dan juga marba' sama juga macam thulas wa ruba' dan thulas dan juga ruba'. Hak tu ada al-adlu. Sebab masna asal dia ialah isnain secara berdua-dua. Daripada isnain telah berubah kepada masna. Perubahan tersebut adakah makna telah berubah? Tak. Sebab makna bagi masna isnain. Jadi itulah al-adlu, iaitu tahawulu kalimatin ila kalimatin ma'a baqa'il makna. Jadi masna ialah ada pada dia al-adlu, iaitu telah berlaku perubahan kalimah kepada kalimah beserta baqa'il makna. Beserta baqa'il makna. Sama juga maslas, marba' maksud dia salasah, marba' maksud dia arba'atun. Sama juga thulas maksud dia salasatun, ruba' maksud dia arba'atun. Umar, sebagai ulama kata dia itu daripada amirun, daripada fa'ilun. Sama juga zufar asal dia zafirun. Mudar asal dia madirun dan sebagainya. Maka telah berlaku al-adlu daripada amirun kepada Umar. Tapi makna tidak berubah. Maka itulah al-adlu. Itulah al-adlu. Habis. Ialah yang keempat ialah at-ta'nis. Ialah at-ta'nis. At-ta'nis. Okey. Tengok at-ta'nis. At-ta'nis kita ada nama muannas lafzi. Kita ada muannas maknawi. Muannas lafzi, muannas maknawi. Hak ni orang berlayer yang pertama tu. Muannas lafzi, muannas maknawi. Muannas lafzi maksud dia dekat lafaz dia tu ada ta ta'nis. Ada ta ta'nis, nama dia muannas lafzi. Jadi setiap perkataan yang mana dia tu alam, nama orang dan ataupun nama khas dan dia ada alamat ta'nis iaitu ta marbutah tu, maka dia itu muannas lafzi. Contoh Fatimah. Fatimah. Aisyah. Talha walaupun dia itu lelaki tapi dia muannas lafzi sebab ada ta. Muannas lafzi jumpa bila ta mana pun dia itu ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Tak boleh baca Fatimatun, baca Fatimatu. Fatimata. Aisyatu, Aisyata. Talhata. Sebab apa? Sebab dia muannas lafzi. Dan muannas lafzi tak ada apa-apa syarat, mutlaqan dia itu ismul ladzi la yansarif. Yang nak beza datang mana ni? Muannas maknawi. Muannas maknawi yang ismul ladzi la yansarif, dia kena syarat apa? Dia kena syarat an takuna zaidatan ala arba'ati ahruf. Kuna zaidatan ala
ala arba'ati ahruf. Ini kalau 4 huruf maka dia ismun ladzi la yansarif tu. Walaupun dia muannas maknawi. Contoh kataan apa? Misal kataan Zainab. Zainab, adakah dia muannas lafzi? Ada tak ta marbutah pada dia? Tak ada. Maka dia bukan muannas lafzi, tapi dia muannas maknawi. Muannas maknawi kalau dia lebih daripada 4 huruf. Zai, ya, nun, ba. Berapa huruf? 4. Maka dia tu ismun ladzi la yansarif. Ismun ladzi la yansarif. Persoalan dia, syaratkan nak jadi ismun ladzi la yansarif bagi muannas maknawi kena lebih berapa huruf? Maksudnya kena zaidatan ala salasati ahruf ke arba'ah. Salasati ahruf maksudnya 4 huruf. Ala salasati ahruf. Dia mesti 4 huruf dan ke atas. Kalaulah dia kurang daripada 4 huruf, maksudnya 3 huruf, maka adakah dia itu ismun ladzi la yansarif? Tafsil. Ada tafsil. Kalaulah dia itu salasatu ahrufin, kaunuha salasata ahruf. Ini detail sikit lah kan. Tak apalah, ni sebagai faedah. Kalau dia hanya ada 3 huruf, maka ada tafsil. Ada tafsil. Contoh kita buat nama Saqar. Saqar nama neraka. Dan dia itu muannas maknawi. Muannas maknawi. Saqar. Kalaulah muannas maknawi, maksudnya bukan muannas lafzi, dan huruf dia kurang daripada 4, maksudnya 3 huruf, dan dia itu mutaharrikul wasati, maksudnya baris tengah dia berbaris dah ni, berbaris, maka dia itu ismun ladzi la yansarif. Ismun ladzi la yansarif. Tapi kalaulah dia tu bilangan huruf dia 3, tapi dia ghairu mutaharrikil wasati, maksudnya sakinatul wasat. Seperti mana contoh apa? Contoh Hindun. Hindun. Sebab apa kita boleh baca Hindun? Sebab jenis ni hak ni dia ada 2 wajah. Boleh mamnu' minas harfi dan boleh tidak mamnu' minas harfi. Maksudnya kita boleh nak baca Hindu, tak ada masalah. Nak baca Hindun pun boleh. Sebab kita diberi pilihan sama ada kita nak jadikan dia itu ismun ladzi la yansarif ataupun tidak. Sebab apa? Sebab dia ni sakinatul wasat. Sebab tu Hindun boleh baca dengan Hindun. Ra'aitu Hindun, hadhihi Hindun, ra'aitu Hindan, marartu bi Hindin. Sebab apa? Sebab ni tak cukup syarat ni, iaitu dia ghairu mutaharrikil wasat. Habis. Itu pada taknis. Habis. Itu taknis daripada sudut muannas lafzi dan muannas maknawi. Hal lain lagi taknis dengan alif mamdudah, iaitu sahra'u, itu alif mamdudah, ataupun taknis dengan alif maksurah seperti hubla. Seperti hubla, wusta, kubra. Maka hal tu taknis dengan sebab ada alif mamdudah ataupun alif maksurah. Hal tu juga satu illah taqumu maqamal illatain. Jadi ada 3 keadaan yang mana dia satu illah, tapi dia menempati tempat dua illah. Yang pertama dia sirah muntaha jumu', satu illah, tapi menempati tempat 2 illah. Yang kedua dia tu taknis dengan sebab al-alif al-mamdudah. Alif mamdudah. Contoh seperti sahra'u. Alif lepas dia ada hamzah. Alif tu nama dia alif mamdudah. Maka dia tu satu illah, tapi menempati tempat dua illah. Ataupun taknis dengan cara alif maksurah, iaitu ia ada titik tu nama dia alif maksurah, maka dia itu taknis satu illah menempati tempat 2 illah. Hubla, kubra, sughra dan sebagainya, maka dia juga mamnu' minas sarfi. Habis. Yang kelima, al-ma'rifah bima'rifatin. Maksud ma'rifah ialah al-alamiyah. Al-alamiyah. Al-alamiyah ni illah lafaz kan illah makna. Makna. Jadi ni illah maknawi, bukan illah lafzi. Jadi kita katakan ada 2 illah lafaz, illah makna. Hak ni lafaz, hak ni lafaz, hak ni lafaz, hak ni lafaz. Yang ni makna.
Al-alamiyah iaitu dinamakan dengan kata nama khas, itu al-alamiyah. Nama orang, nama tempat dan sebagainya, itu al-alamiyah. Dan juga at-tarkibul masjid. Tarkib al-masjid. Apa maksud tarkib masjid? Maksudnya kita gandingkan satu kalimah dengan kalimah yang lain sehinggalah sara ismaini kalimatan wahidatan. Itu dah tarkib masjid. Asal dah hadara mautun. Hadara kalimah satu maksud, telah hadirlah. Mautun maksudnya kematian. Kita gabungkan hadara dengan maut menjadi satu kalimah sahaja. Hadara maut. Hadara maut. Maksudnya maksud yang lain lah, bukan maksud yang kita asingkan tu. Tapi dia jadi sara kalimatan wahidatan. Itu tarkib al-masjid seperti hadara maut, ba'la bakka, ya'di makribin dan sebagainya. Yang ketujuh, ziyadatul alifi wan nuni. Pertambahan alif dan juga nun. Pertambahan alif dan juga nun. Contoh seperti kita buat Ramadan. Maka alif dan nun yang ada pada Ramadan ialah alif dan nun yang zaidatan. Maka dia itu mamnu' minas sarfi. Tak boleh baca Ramadanun. Tak boleh baca Ramadanan, tak boleh baca Ramadanin, baca Ramadanu. Ramadanu. Ramadana. Tak ada Ramadani. Sebab dia mamnu' minas sarfi, iaitu tak boleh baca dengan kasrah, baca dengan fathah. Ramadan. Alif dan juga nun yang ada pada Ramadan ialah alif dan nun yang zaidatan. Sebab Ramadan asal dia daripada ramdun. Ar-ramd, iaitu panas. Ar-ramd. Alif dan nun ialah zaidatan. Ialah alif nun yang zaidah. Yang tambahan pada huruf mufrad dia. Asal dia ar-ramdu. Tapi kalaulah alif dan nun itu ialah alif ataupun nun yang bukan zaidah, maka dia bukan mamnu' minas sarfi. Dia bukan mamnu' minas sarfi. Habis. Tu ziyadatul alif. Ziyadatul alifi wan nun. Dan juga al-ujmah. Al-ujmah maksud dia satu kalimah bukan bahasa Arab, dan kalimah tersebut Arab gunakan sebagai alam. Maksudnya dalam bahasa lain kalimah tu ialah kalimah digunakan untuk alam, kata nama khas. Dan Arab pun gunakan untuk alam juga. Contoh dia seperti Ibrahim. Nama-nama Nabi. Ibrahim. Lagi. Adam. Idris. Dan sebagainya. Nama-nama Nabi, kesemuanya ismul ladhi la yansarif. Sebab ada al-alamiyah dan ada al-ujmah. Melainkan 6 nama Nabi. Iaitu kita kumpulkan dengan perkataan sun syamlah. Sun syamlah. Nama-nama Nabi ni sahaja yang dia itu ghairu mamnu' minas sarfi. Maksudnya kita boleh tanwinkan dia. Apa dia? Salih. Kita boleh baca salihul. Boleh baca salihan. Nun apa nun? Nuh. Apa shin? Syuaib. Apa mim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Boleh baca dengan tanwin sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimah Sayyidina Muhammad ialah dia itu tidak ada ujmah. Lam iaitu Lut. Ha iaitu Hud. Dekat shin ni ada dua betul yang Syuaib dan Syith. Syith. Kesemua nama Nabi mamnu' minas sarfi, maksudnya tidak boleh menerima tanwin. Adamu, Idrisu. Betul? Ibrahimu, tak boleh baca dengan tanwin sebab ada illah al-alamiyah dan ada illah ujmah. Al-alamiyah dan ujmah. Yang terakhir illah dia ialah al-wasfiyah. Al-wasfiyah iaitu digunakan untuk wasaf, iaitu ghairu ala zatin mubhamatin. Zatin mubhamatin. Hak ni lah illah daripada sudut makna. Ni illah maknawiyah. Dua illah maknawiyah iaitu illah al-alamiyah dan al-wasfiyah.
dua illah pada sudut makna. Pada sudut lafaz ada 7 illah. Iaitu yang pertama sirah mutahajjumu, wazan fi'il, al-adlu, at-ta'nis, tarkib mazji, ziyaratul alif wan nun dan juga al-ujmah. Itu dah 7 illah daripada sudut lafaz. Habis. Baik. Jadi kita tengok pada al-alamiyah kan kita kata kena ada 2 illah. Kena ada dua illah. Apa 2 illah tu? Yang berlaku pada al-alamiyah. Tengok al-alamiyah duduk atas sekali. Maksudnya satu illah yang atas, yang khusus. Bawah dia tu ada al-ujmah, at-tarkib, ziyadatul alif wan nun, at-ta'nis dan wazan fi'il. Ada 5. Ada 5 yang disambungkan dengan al-alamiyah. Yang pertama apa dia? Al-ujmah. Maksudnya al-alamiyah tambah ujmah. Ada 2 illah. Lepas tu al-alamiyah tambah apa? Tambah at-tarkib. Contoh kita buat Hadramaut tadi tu. Hadramaut ada illah daripada sudut makna iaitu al-alamiyah. Dan ada illah daripada sudut lafaz iaitu at-tarkib. Al-alamiyah tambah tarkib. Yang ketiga, al-alamiyah tambah ziyadatul alif wan nun. Al-alamiyah tambah ziyadatul alif wan nun. Yang keempat, alamiyah tambah ta'nif. Contoh macam Fatimatu tadi tu. Fatimatu ada pada dia illah daripada sudut makna, iaitu dia itu alamiyah. Dan ada illah daripada sudut lafaz, iaitu dia itu ta'nif. Yang terakhir, al-alamiyah tambah wazan fi'il. Tambah wazan fi'il. Itu ada pada bawah alamiyah. Ada berapa? Ada 5. Alamiyah tambah ujmah 1. Alamiyah tambah tarkib al-mazji 2. Alamiyah tambah al-alif wan nun 3. Al-alamiyah tambah ta'nis 4. Al-alamiyah tambah wazan fi'il 5. Itu yang ada pada bawah alamiyah. Yang ada pada bawah wasfiyah, atas sekali wasfiyah daripada sudut makna. Wasfiyah tambah apa? Ziyadatul alif wan nun. Tambah ziyadatul alif wan nun. Contoh macam sakran, sakran. Macam atsyan, macam syab'an. Sakran, atsyan, syab'an. Itu tu ada apa tu? Ada wasfiyah, sudut makna. Sifat lapar. Sifat apa lagi? Sifat kenyang. Sifat apa lagi? Sifat dahaga. Dan dia adalah daripada sudut lafaz, iaitu tertambahkan alif dan juga nun. Lepas tu wasfiyah tu ada tambah al-adlu. Tambah al-adlu, al-wasfiyah tambah al-adlu. Yang terakhir wasfiyah tambah wazan fi'il. Wasfiyah tambah wazan fi'il. Jadi pada alamiyah ada 5 illah daripada sudut lafaz, iaitu ujmah, tarkib, ziyadatul alif wan nun, at-ta'nis dan wazan fi'il. Pada wasfiyah iaitu illah ma'nawiyah, ada pada bawah dia illah lafziyah, ada 3, iaitu ziyadatul alif wan nun, al-adlu dan wazan fi'il. Habis. Kalaulah antum jumpa perkataan ni ada pada dia 2 illah ni, tak kira lah illah alamiyah yang ada bawah dia tu 5 illah lafziyah, ataupun wasfiyah yang ada pada bawah dia itu 3 illah lafziyah. Kalau dah ada 2 illah ni, maka dia itu nama dia al-ismu alladhi la yansarif. Al-ismu alladhi la yansarif, kalaulah dia jar dengan fathah. Jar dengan fathah. Qala wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Maka bermula fathah itu, menjadilah fathah itu ialah alamat bagi khafat. Fil ismi alladhi la yansarifu, pada isim alladhi la yansarifu, pada isim yang mana tidak menerima tanwin. Macam mana isim tu nak jadi la yansarif? Kena ada berapa illah? Dua illah. Tadi tu sama ada illah, satu tu illah bersudut makna dan satu tu illah bersudut lafaz. Habis. Yang dikumpulkan illah tersebut dalam bait tersebut, wazin adilan wa an-nisbi bi ma'rifatin. Faham?
Rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ada 9 illah. 2 ma'nawiyah, 9 lafziyah. Kalaulah ada illah tersebut, maka dia itu ismun ladzi la yansarif. Dia marfu' macam biasa dengan dhammah. Baca masajidu. Hadihi masajidu contoh dia. Kalau nasab macam biasa, ra'aitu masajida. Cuma yang beza tahu mana? Kalau dia jar. Kalau dia jar dengan apa? Jar dengan fathah. Jar dengan fathah. Nazartu ila masajida. Ila masajida. Sebab apa? Sebab masajida ialah ismul ladzi la yansarif. Ada pada dia illah apa? Masajida. Satu illah. Iaitu sirah muntaha jumu'. Yang mana sirah muntaha jumu' itu illah taqumu maqaman illatain. Habis. Kesemua itu tadi kita kata dia jar dengan baris apa? Fathah kan? Dengan syarat. Selama mana dia tidak jadi mudhaf dan selama mana dia tidak ditambahkan alif dan juga lam di hadapan dia. Tapi kalau dah tambah, maksudnya kalau dia jadi mudhaf. Contoh anda sebut marartu bi ahmadika. Kita jadikan Ahmad tu mudhaf. Ahmad dia ismul ladzi la yansarif. Sebab Ahmad ada pada dia 2 illah. Yang pertama ada sudut makna, iaitu Ahmad tu ialah al-alamiyah, makna dia ialah makna alam. Dia itu kata nama khas. Dan ada illah dari sudut lafaz, iaitu Ahmad ada illah lafziyah, iaitu wazan fa'il atau wazan af'alu. Maka dia itu ismul ladzi la yansarif. Patutnya kalau kata jar dengan apa? Fathah lah patutnya. Tapi disebabkan kita jadikan dia mudhaf kepada kar, maka kita boleh kembalikan dia kepada baris asal dia. Iaitu dia boleh jar dengan kasrah balik. Marartu bi ahmadika. Membaca bi ahmadika. Sebab apa? Sebab dia jadi mudhaf. Sebab dia jadi mudhaf. Ataupun kita tambah ke alif lam di hadapan dia. Contoh kita kata nazartu ilal masajidi. Asal dia boleh tak baca masajidi kalau tak tambah alif lam? Tak boleh baca masajida. Tapi sebab tambah alif lam baca masajidi. Tu dengan 2 syarat tadi tu. Jadi itu tulis dekat situ. Fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif ma lam yudaf. Tambah ma lam yudaf. Ma lam yudaf ataupun ma lam yudaf. Ma lam yudaf. Wala yulhaqu bi al. Yulhaqu bi al. Selama mana tidak jadi mudhaf. Wala yulhaqu bi al. Ya lam ha qaf bi al. Dan tidak dihubungi dengan alif lam. Itulah syarat bagi ismul ladzi la yansarif. Nak jar dengan fathah. Selama mana dia tak jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf, maka dia balik macam baris biasa balik, jar dengan kasrah balik. Ataupun dia itu tidak ditambah ke alif lam. Kalau tambah alif lam, maka dia jar dengan kasrah balik macam biasa. Habis. Okey, nak habis sikit. Qala alamata al-jazmi. Ini adalah syarah. Qala walil jazmi alamatan. Dan hanya sahaja bagi jazam itu bermula 2 alamat. Alamatan i'rab dia mubtada marfu'. Mubtada marfu'. Ini marfu' dengan baris marfu' dengan alamat apa? Alamatan dengan alif. Alamatan mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan ani dhammati li'annahu muthanna. Li'annahu muthanna. Dan bagi jazam itu 2 alamat. Apa 2 alamat? As-sukunu. As-sukunu jadi badal bagi alamatan. Badal kena ikut siapa badal? Mubda minhu. Mana mubda minhu bagi as-sukun? Alamatan. Alamatan marfu' ke mansub ke majrur? Marfu'. Maka badal pun marfu'. Sebab tu baca as-sukunu. Jadi as-sukunu badalun marfu' wa alamat raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Habis. Wal hazfu dan juga al-hazfu itu kita buangkan sama ada hazfun nun ataupun hazfu harfil illah. Habis. Qala fa amma as-sukunu
maka adapun bermula sukun itu fayakunu alamatan lil jazmi. Alamat jazam ialah alamat asliyah, ialah sukun. Bila tu? Fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhiri, pada fi'il mudhari' yang mana sahih lah oleh akhirnya. Apa maksud sahihul akhir? Maksud dia huruf akhir itu bukan huruf illah, bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan huruf ya. Kalaulah fi'il tersebut dia itu ialah fi'il mudhari' sahihul akhir. Dia bukan akhir itu huruf illah, dan dia bukan huruf akhir itu tidak ditambahkan dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan dia muannasah mukhatabah, maka dia jazam dengan sukun. Kita buat contoh lam ya'kul Muhammadun. Maka ya'kul fi'il mudhari' sebab ada ya. Dekat lam tu adakah dia huruf sahih ke huruf illah? Huruf sahih sebab dia bukan huruf alif waw ya. Dan lam tersebut ada tak bersama dengan aliful isnain? Tak ada. Bersama dengan wawul jamaah? Tak. Bersama dengan ya muannasah mukhatabah? Tak. Maka dia fi'il mudhari' as-sahihul akhir. Sebelum ya'kul ada perkataan apa? Lam. Kita tahu lam tu ada jazam. Jadi ya'kul kita i'rab dia macam mana? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi, apa alamat jazam dia? Sukunu akhirihi. Sukunu akhirihi. Sebab apa kita kata alamat jazam dia sukun? Sebab dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Habis. Qala wa ammal hasfu. Bilakah kita hazafkan huruf illah ataupun kita hazafkan nun, iaitu alamat jazam dia ialah hazaf. Qala wa ammal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi. Maka adapun bermula hazaf itu fayakunu alamatan, maka menjadilah hazaf itu alamatan, ialah alamat lil jazmi, iaitu alamat far'iyah, fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari' al-mu'tal lil akhiri. Fi'il mudhari' ay alladhi yu'tallu atau alladhi ya'tallu al-akhir, yang mana telah menjadi huruf illah la oleh akhir dia. Maksudnya huruf akhir dia huruf alif, waw, ya. Wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun, dan juga hazaf itu ialah alamat bagi jazam pada af'al khamsah, yang mana kalau kata dia rafu' dengan thubutun nun. Contoh kita buat fi'il mudhari' mu'tal akhir, iaitu fi'il mudhari' yang huruf akhir dia huruf illah. Apa contoh dia? Kita buat yas'a. Yas'a. Kita datangkan jazim sebelum dia. Kan ni kan jazam kan? Maka kena ada jazim. Kita buat lam. Lam yas'a. Asal dia yas'a. Ada alif maksurah? Ada. Tapi lepas kita buat lam, maka boleh ada tak lagi alif tu? Tak boleh. Yas'a kita arah macam mana? Yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu harfin illah niyabatan 'anis sukuni li'annahu al-fi'lu al-mu'tallul akhiri. Nampak? Al-fi'lu al-mu'tallul akhiri. Al-fi'lu al-mudhari'i al-mu'tal lil akhiri. Habis itu untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ataupun yad'u. Ini untuk mudhari' fi'il mudhari' mu'tal waw. Contoh dia yad'u. Asal-asal dia yad'u ada tak waw? Ada. Waw tu kan ada. Kita buat ada jazam depan dia. Lam yad'u. Boleh tak ada waw tu? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia jadi majzum. Jadi yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu harfin illah li'annahu al-fi'lu al-mu'tallul akhiri. Dan juga pada al-af'al al-khamsah tadi tu, yaf'aluna taf'aluna, yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Itu fi'il mudhari' yang bersama dengan aliful isnain ataupun wawul jamaah ataupun yang muannasah mukhatabah. Kalau sebelum depa tu, sebelum af'al khamsah tu ada jazim, maka depa jazam dengan apa? Dengan hazfun nun. Kita buangkan nun. Kita buat yashrabuna. Yashrabuna af'al khamsah tak? Af'al khamsah. Sebab apa? Bersama dengan apa? Wawul jamaah. Yashrabuna asal ada nun tu ada tak? Ada. Nun tu ada tak? Ada. Sebab apa? Sebab yashrabuna kalaulah dia tajarrud, maksudnya tidak ada nasib, tidak ada jazim, maka dia marfu' dengan
Thubutun nun. Tapi kita bubuh adat jazam depan dia, lam. Maka nun tadi boleh ada tak? Tak boleh. Dia jadi macam mana? Lam yashrabu. Maka i'rab yashrabu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfun nuni niyabatan ani sukuni li'annahu minal af'alil khamsati. Betul waw tu i'rab apa waw? Yashrabu, waw tu dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi itulah af'al khamsah. Kalaulah kata dia jazam dengan hazfun nuni. Qala faslun al-mu'rabatu qisman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebab dia tak bubuh ni, dia tak rakam biasa ni, tak tahu berapa jam, tak tahu macam. Jadi anak anggap sampai waktu apa tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung pada hari Ahad. Kita sambung pada hari Rabu, insya-Allah pada pukul apa? Pada waktu malam insya-Allah. Pada waktu pagi. Pada waktu pagi insya-Allah taala. Kalau kata ada apa-apa kesalahan maka mohon ditegur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiru ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون فلا ذكرك الغافلون. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.